Bagi aku sangat-sangat tak puas hati Aleister Black dan juga Zelina Vega. Aleister Black tu tahun lepas baru debut. Tak sempat dah kena release. Kenapa kau pergi buang dia? Aku tahu ini memang TKO punya kerja. So what up, welcome to So yeah. So what up, welcome to So, Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel. Yang mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Pergi share kat kawan-kawan korang yang minat WWE, share dekat abang-abang Grab, abang-abang JNT, abang-abang Shopee. Cakap dengan dia, bang, kalau minat WWE, pergilah tengok channel Uso. Second web sekali. Mantap. Alright, jom. Sebelum kita nak masuk review SmackDown kita, nak promote baju dululah. Ini adalah merchandise daripada Uso. First merchandise korang kena dapatkan kepada peminat-peminat Uso. Followers Uso kena dapatkan sebiji. Harga RM30 sahaja. Kain cotton ngam-ngam soy. Depan ada yoke, belakang ada tulis perkataan 4 huruf, satu perkataan Yup. Kalau korang berminat, boleh check link dekat bawah tu. Boleh dapatkan. Ini 180 GSM, RM30 sahaja, murah-murah sahaja. Kalau nak rasa yang kualiti okey, cun-cun, tebal, kain tebal 220 GSM, boleh ambil yang RM45. Okey, jom. Apa kita nak melengah-lengahkan masa, kita nak review SmackDown yang berlaku semalam. Dan ada satu berita yang mengejutkan kita juga, yang di mana ada beberapa wrestler yang telah digugurkan daripada WWE. So nak tahu? Let's go. First kali aku nak sembang sikit mengenai berita yang agak menyedihkan, agak terasa sedikit lah. Sebagai fan WWE ni, aku rasa korang pun terasa, yang di mana semalam pagi sebelum SmackDown kita dapat berita yang ramai wrestler-wrestler telah digugurkan daripada WWE. Sekitar hampir 20 orang juga lah, 20 lebih macam tu lah. So antaranya, ni aku tak listkan ke 20 lebih tu lah. Aku just releasekan yang familiar sahaja dengan kita. First kali adalah Kairi Sane. Kairi Sane. Kenapa diorang release Kairi Sane ini? Sebab aku tengok storyline diorang, dia Asuka dengan Io Sky macam ada something yang diorang nak build up. Aku ingatkan lah after Mania mungkin nak backlash, boleh buat macam Kairi Sane tu turn dengan si Asuka and set up feud apa semua, ataupun Asuka akan versus dengan Io Sky, Kairi Sane akan jadi orang tengah. Sekali tu tak Kairi Sane kena release. Kesiannya mak. Lepas tu Wire 6, semua members Wire 6 digugurkan daripada WWE. Dexter Lumis, Joe Gacy, dua tu former tag team champion. And then kita ada Eric Rowan. Eric Rowan ni lah aku teringin sangat nak dia feudkan dengan Tala Tonga tu, tapi tak sempat, mat. Rugi betul. Aku tak tahulah. Dah lah dekat WWE sekarang, Raw dan juga SmackDown ni kita kekurangan giant tahu. Mula aku ingatkan okey lah, ada Tala Tonga, ada Eric Rowan, yang si Omos dah dekat Triple A kan, dah jauh sangat dah. So sekarang tinggallah Tala Tonga saja yang giant tu. Lepas tu siapa lagi? Uncle Howdy. Aduh, aku ingatkan dia akan menjadi next Bray Wyatt ataupun karakter The Fiend tu, tapi apakan daya dia diriliskan juga. Sebab itulah kita tengok beberapa minggu sebelum ni banyak WWE push team Wyatt 6 ini. Dan members last kali untuk Wyatt 6 ini adalah si Nikki Cross. Itu kesian juga, daripada dia buat kemunculan semula tahun lepas sampai sekarang tak ada feud yang di set up untuk Nikki Cross ini. Hanya sekadar menjadi tempelan sahaja dekat dalam Wyatt 6 tu. Ganggu sana ganggu sini, tapi tak disetupkan mana-mana feud pun. Kesian dia. Lepas tu kita ada MCMG yang telah digugurkan juga. MCMG ni adalah salah satu favorite tag team aku, sebab dia orang pure tag team. Dia bukan wrestler ni dengan wrestler ni gabung jadi tag team, tak. Dia memang daripada TNA. Lepas tu diorang masuk dalam WWE. Aku mengharapkan dia memang dah menang champion, tapi kita
Kita nak pure tag team tu, macam dulu Hardy Boys, Dudley Boys. Sekarang ni dekat WWE banyak si A gabungkan dengan si B jadi dia tag team ni. Tak ada pure tag team. Sekarang ni siapa je? The Usos. Siapa lagi? Yang geng tu Creed, yang berada Creed American Matt tu pun macam dah nak berpecah dah. Otis dengan Tozawa itu pun dulu daripada asing-asing punya grup juga kan. Lepas tu siapa lagi yang betul-betul ngam? Aku rasa dah tak ada. Frazium. Itu je. Satu lagi dah lah, MCMG ni macam nak set up something dengan Johnny Gargano. Baru nak geng-geng dah kena release. Lagi bad mood lah si Gargano tu. Lepas tu kita ada Santos Escobar. Santos Escobar pun kita dah banyak tengok dia asyik pergi ke Triple R je kan. Macam tak ada hala tuju storyline. And then Zoe Stark pun last aku nampak dia beraksi tahun lepas untuk qualifying Elimination Chamber, ataupun aku rasa Elimination Chamber. Lepas tu masa match tu dia ada injured, so dia tak dapat nak meneruskan match tu. Dia tu aku tak ingat adalah orang siapa. And then last sekali ni, yang lain tu semua ada announcer and then NXT punya talent. Then ni last sekali yang bagi aku sangat-sangat tak puas hati, Aleister Black dan juga Zelina Vega. Aleister Black tu tahun lepas baru debut. Tak sempat dah kena release. Apa masalahnya WWE? Sebelum ni kau dah buang dia. Lepas tu kau ambil dia balik. Lepas tu kau tak gunakan dia habis lagi. Kenapa kau pergi buang dia? Aku tahu ini memang TKO punya kerja. Aku ingatkan ada something lah dengan Aleister Black ni. Aleister Black ni lah aku minat. Seorang wrestler yang cool, and then ada karisma dia sendiri. Aku tak tahulah kenapa WWE release dia. Tahun lepas punyalah dia nak debut tu, promo macam-macam. And then tahun lepas tak ada apa sangat pun WWE bagi dekat Aleister Black ni. At least kau bagilah satu champion kat dia. Itu Continental ke, United States ke, kan, mid-card kan, kalau kau tak nak push untuk world title. Cuma tahun lepas dia bagi big feud saja dengan Damian Priest. And then masuk ke tahun ini baru nak set up dengan Randy Orton. Okay, Randy Orton dah push world champion kan. Okay, relax lah. Lepas tu adalah rumor-rumor yang setiap segmen dekat belakang backstage kita tengok Aleister Black ada interrupt. Ingatkan ada something lah after Mania untuk Aleister Black. Sekali Allahu Akbar, gone terus mat dengan Zelina Vega. Zelina Vega tu okey lah sebab dia pun agak lama dengan WWE. Tapi itulah Aleister Black tahun lepas masuk, tahun ni dah keluar, menyirap dia aku. Tak faham lah. So itulah antara wrestler-wrestler yang mungkin familiar dengan kita. Yang lain-lain tu korang boleh tengok, nanti aku akan letak list kat sini lah. Alright, jom kita pergi ke review SmackDown pagi tadi. First segment kita ada Jacob Fatu opening untuk SmackDown. Wah, dekat Raw kau muncul, dekat SmackDown pun kau muncul. So segmen ini kesinambungan daripada Raw Isnin hari tu, yang dia minta Roman one on one dengan dia di Backlash untuk WWE World Heavyweight Champion. Sorry, banyak sangat nama title dalam kepala otak aku. So dia kata Roman Reigns kata aku belum sedia. Bukan aku yang belum sedia, tantang kau yang belum sedia. Tiba-tiba The Usos datang. Budak kembar ni datang berdua, cuba menenangkan si Jacob Fatu ini. Dia kata relax, kau belum sayang lagi dengan Roman. Apa kata kau join kita? Baru nak join kita, datang MFT datang pun dia orang pun nak Jacob Fatu ni juga. Dia kata kalau kau nak lawan dengan Roman, kau kena ada army. Ini aku ada army aku. Mari kita. Tama Tonga pula potong. Aku ingat kan Tama Tonga dengan Jacob Fatu ni nak geng balik macam dulu. Macam jauh aja kan, macam dah tak serasi je. Tama Tonga cakap, buat apa kau nak ambil dia ni, buang masa je. Dia pun kalah dengan kau hari tu. Lagi panas. Jacob Fatu kata, macam tu aku duduk atas pentas ni bukan aku nak cakap dengan korang berdua. Aku nak Roman yang datang sini jumpa dengan aku. Lepas tu kata, okay, kalau macam tu solo macam ni. Kau kata aku kalah dengan kau okay, set up malam ni match, aku lawan kau. Kita tengok siapa yang menang, siapa yang kuat. Terus set up match untuk Solo Sikoa versus Jacob Fatu di main event SmackDown semalam. Alright, lepas tu kita ada Women United States Champion antara Giulia versus Tiffany Stratton. So memang kita boleh predict Tiffany Stratton akan memegang United States itu, sebab Giulia pegang auranya tak berapa nak ada lah. Satu lagi pun United States untuk woman ni macam dipinggirkan kan, asyik tak masuk kat PLE je kan.
So kita dapat tengok match yang agak konsisten daripada Tiffany dan juga Julia. Matchnya better daripada match diorang sebelum WrestleMania hari tu, dan match ini dimenangi oleh Tiffany Stratton selepas dia buat pretty moonsault dia itu, pin, settle. Tapi lepas je si Tiffany Stratton ni menang, kita nampak macam mungkin ada something yang nak di-set up antara Julia dengan Kiana James ini, sebab Julia tertumbuk Kiana James. So ataupun mungkin next opponent untuk Tiffany Stratton, Kiana James, why not? Kiana James pun okey juga bagi aku kan, kalau dia nak feud dengan Tiffany Stratton, United States Champion. Alright, lepas tu kita ada segmen new Women Tag Team Champion Brimwood dan juga si Paige. Diorang naik untuk celebrate diorang kemenangan diorang di WrestleMania hari tu. Tiba-tiba Charlotte Flair dan juga Alexa Bliss datang interrupt. So bila diorang interrupt, pumpak, Charlotte Flair pun kata, hari tu korang menang sebab kita lawan berempat, tak sangat kita nak bergocor. Apa kata sekarang ni kau tunjuk kekuatan kau, kita 2 lawan 2, mari. Okey. Lepas tu Paige pun panggil referee, match pun start. Gerubak-gerubuk, gerbak-geribok. Tak, aku rasa dalam 3 ke 4 minit tiba-tiba match itu dikacau oleh Fatal Influence dan juga Jacy Jayne. So kita dapat tengok yang Jacy Jayne dan juga Fatal Influence ini yang dianggotai oleh Fallon Henley dan juga Lenny Reed. So diorang ni daripada NXT dah debut untuk ke SmackDown. Okey lah. So nampaklah barulah ada pure tag team. Tu Fatal Influence tu diorang kacau match. Kenalah bantai keempat-empat tu, si Paige-nya, Brimwood-nya, Charlotte Flair-nya dengan si Alexa pun kena bantai. Kesian mat. So lepas tu kita ada segmen Cody Rhodes. Cody Rhodes punya segmen ini hanya sekadar nak memeriahkan SmackDown je lah. Cody Rhodes muka WWE. Dekat Raw keluar, takkan kat SmackDown minggu ni tak keluar. So dia keluar, dia macam membangga-banggakan dirinya. Dia kata easy untuk dia dan tak ada siapa yang boleh lawan dengan dia. Dia kata hard to fight me. Panas. Tapi dia cakap juga, Cody, kau dah buat mataku lebam ni, siap ada kesan sampingan ni, kau hati-hati sikit Randy. Tapi Randy tak adalah malam ni. Semalam dekat SmackDown. So nampak Randy Orton ni macam serius sangat dia punya injured dekat belakangnya tu. Sebab itulah mengganggu performance diorang Randy Orton di WrestleMania 42 Night 1 hari tu. Lepas tu kita ada match di antara Damian Priest, R-Truth versus MFT yang diwakili oleh Tama Tonga dan juga JC Mateo. So match ni untuk WWE Tag Team Champion. So match best, di penghujung tu kita dapat tengok yang Tama Tonga tersalah aim lah. Dia nak bantai, nak lompat dekat si R-Truth ngelak gitu je. Dan sekali JC Mateo kena finisher, double finisher daripada Damian Priest dan juga si R-Truth ini. Damian Priest spin 1, 2, 3, defend kali ketiga untuk WWE Tag Team Champion. Tahniah untuk R-Truth dan juga Damian Priest. Lepas tu kita ada video package. Danhausen pergi pecah masuk rumah si The Miz ini. Pergi kat kolam lah, main golf dia lah, dan curi Slammy Award si The Miz ini. Tak boleh dikawal betul si Danhausen ni. Dan hari tu juga diorang ada match. Semalam lah ada match yang di mana Danhausen versus The Miz. So match ini berlangsung tak lama sangat. Aku rasa tak sampai 5 minit pun dapatlah tengok Danhausen ni buat skate moveset dia, and then The Miz pun buat last moveset dia. Dan hujung-hujung tu Kit Wilson nak datang tolong, kena you curse. Kata bunga api memancar dekat The Miz dan juga si Kit Wilson. Kit Wilson jatuh, The Miz pun kena roll out daripada Danhausen. 1, 2, 3, Danhausen menang lah mat. Unbeaten lagi. 2 kali lawan, 2 kali menang. Tak tewas lagi Danhausen ini. Lagi dia canang-canang lah namanya. Unbeaten si Danhausen. So aku entertain lah tengok match ini. Kita tahu match ini pun tak seserius mana. Lepas tu minggu depan kita akan ada lagi 2 talent NXT yang debut dekat SmackDown, iaitu Black Monroe dan juga Ricky Sane. Dua-dua tu nama besar juga dekat NXT, dan aku tak sabar nak tengok macam mana diorang beraksi, showcase diri diorang dekat SmackDown ini. Boleh juga Ricky Sane jumpa Cody, ataupun Ricky Sane Cody baik juga kan, ataupun Ricky Sane dengan Trick William. Macam menarik.
Lepas tu kita ada segmen Mami Rhea Ripley, yang di mana diorang sambut welcome back Mami ke SmackDown, dan Mami pun mencabarlah sesiapa yang berada di backstage itu lailah hadap Mami dekat sini. Aku ingatkan adalah nama-nama besar, mungkin seperti Charlotte Flair ataupun Alexa Bliss ataupun siapa lagi nama-nama besar di Jade Cargill ke nak rematch balik. Tiba-tiba yang datang Jessie Jane lagi bersama Fatal Influence. Yang best dekat sini, bila saja Jessie Jane pegang mic, semua boo mat, bergema boo, tak berhenti. Waktu Fallon Henley pun nak bercakap pun kena boo, si Lenny pun bercakap kena boo. Bila Mami cakap, Mami je dapat tenangkan keadaan. Mami cakap baru diorang senyap. Kalau tak makhu, kesian saya diorang. Tapi okey lah, bagus lah, sebab diorang memang datang untuk jadi heel kan. Memang itulah heel yang akan dapat. Maksudnya engkau berjaya lah bawa watak tu. Tanya Jessie Jane dan juga Fatal Influence. So tak sabar nak tengok korang punya debut. Bukanlah debut, diorang dah debut dah. Diorang punya performance ataupun showcase diri diorang dekat SmackDown ni. Wah, menarik. So dan teruslah Adam Pearce keluar. Adam Pearce kata mula-mula dia nak kasih macam denda lah dekat si Fatal Influence dengan Jessie Jane ini akibat dia mengacau match tag team match tu kan. So tapi disebabkan dah halang-halang ni, si Adam Pearce kata okey lah, macam ni lah, Jessie Jane versus Mami Rhea Ripley, settle. So match pun berlangsung, dapat tengok match tu best, dan penonton pun sorak this is awesome. Menarik antara match Mami dan juga Jessie Jane ini, boleh bawa lagi ke tengah. Dan kita dapat tengok juga Mami dapat rising up diri dia, yang di mana beberapa minggu lepas daripada WrestleMania ke Raw hari tu pun match dia agak macam tak nampak sangat Mami ni diberi spotlight walaupun dia champion kot. So hari ni dapatlah kita tengok betul-betul Mami Rhea Bloody Ripley itu kembali untuk membantai itu Fatal Influence. So dan match ini berakhir dengan DQ selepas Fallon Henley dan juga Lenny Reed datang membantai si Mami Rhea Ripley. Kesianlah Mami Rhea Ripley tu. Baru nak tunjuk champion kena bantai. Dah memang habis lah, kau kena bu teruk lah Fatal Influence dan juga Jessie Jane. Alright, lepas tu sebelum ke main event, di backstage kita dapat tengok Solo Sikoa face to face dengan si Roy Keys. So dari hari tu lagi aku ingatkan diorang nak feud. Bila lah diorang nak start feud ni? Roy Keys ini dengan si Solo Sikoa ni. Solo Sikoa pergi set up pula dengan orang lain. Tak apalah, mungkin 2-3 minggu lagi kita dapat tengoklah set up match antara Solo Sikoa dengan si Roy Keys itu. Alright. Kemudiannya dekat backstage juga kita dapat tengok yang The Usos cakap dengan Jacob Fatu, kata tak apa, kita orang backup kau, sebab kita orang dapat rasakan yang budak-budak MFT ni akan membantai kau ni, akan menolong Solo Sikoa. Jacob cakap, relax bro, ini hal aku, kau tak payah sibuk-sibuk. Terus naik atas. Aku suka watak Jacob sekarang ni, nampak lebih matang kan daripada tahun lepas. So memang tahun ini tahun Jacob lah, tolonglah push WWE terpaksa tolonglah push Jacob Fatu ini. Dan match pun start antara Solo dan juga Jacob Fatu. Nampak betul-betul Jacob Fatu ni menyinar. Kesian si Solo Sikoa itu nak membantai sikit, di counter oleh Jacob Fatu. Dan akhir sekali kita dapat tengok mula-mula budak-budak MFT pun kacau juga. Si Jacob Fatu ni, Jay dengan Jimmy dah keluar dah, tapi tak masuk terus lah. Dia tunggu ke entrance je. Dia tengok kalau betul-betul kena rumble budak ni, aku datang tolong lah. So dapat tengok yang Jacob Fatu dia buat mighty moonsault dia, pin, settle, menang. Jacob Fatu menang. Tapi bila dia menang saja, budak-budak MFT naik atas, rumble si Jacob Fatu, rumble, barulah Jay dengan Jimmy ni nak tolong, baru nak masuk. Someone Werewolf ni turun rising up pergi bantai semua. Habis Jesse Meteor dengan Tama Tonga tu kena letak steel chair, bagi punggung lah dua-dua, gergak, settle. And then last sekali si Tonga luar pula kena flying elbow daripada luar, gergung, pecah mat table announcer tu. Betul-betul Jacob Fatu lone wolf. Someone Werewolf is lone wolf. Habislah korang, jangan macam-macam. So nampak betul-betul rising up si Jacob Fatu ini. Tapi
Tapi itu lawan dengan budak MNFT, bukan lawan dengan Roman. Lawan dengan Roman, takut kena bedal nanti Jacob Batu. So okay, itu je lah yang menarik di SmackDown semalam. Wah, macam-macam berlaku. Banyak wrestler yang debut dan banyak new storyline yang nak dicabangkan, yang baru nak start. Kira macam lepas WrestleMania ni adalah reset untuk season baru lah macam tu. Tapi itulah, kita kesian jugalah. Walaupun kita seronok Aftermania, tapi Aftermania ni pun ada benda yang tak best juga bila WWE ni release dia punya wrestler-wrestler. Tahun lepas pun Braun Strowman kena, Cora Jade kena. Tahun ini antara nama-nama besar tu lah macam YG6, and then kita ada Zelina Vega dan juga Aleister Black. Aku macam, aku tak percaya, Mat. Mula-mula aku buat video, aku tak nampak nama Zelina Vega dengan Aleister Black. Aku dah upload kat TikTok, tiba-tiba orang komen, bang, Aleister Black pun kena lah. Aku tengok, check balik, aduh mak, ingatkan 5 orang tu je sekali. Kairi Sane kena, Mat. Kesian lah Kairi Sane tu. So okay, itu je review SmackDown kita untuk hari ini. Korang boleh komen dekat bawah apa yang korang rasa tak puas hati, dan korang rasa match apa yang best dekat SmackDown semalam, dan segmen apa yang best. Korang boleh drop komen dekat bawah. So yang mana-mana minat konten-konten WWE ni, follow Uso punya YouTube dan juga TikTok. TikTok aku dah sediakan link. Nak beli baju, ada juga link dekat bawah. Nak masuk grup Telegram aku, nak sembang-sembang pasal WWE pun boleh, link aku ada sediakan dekat bawah. Okay, kita jumpa lagi untuk review Raw minggu depan. Apa yang menarik dekat Raw, sebab kita dengar dekat Raw nanti Roman Reigns akan bagi tahu keputusan dia, sama ada dia bersetuju untuk berlawan dengan Jacob Fatu di Backlash ataupun tidak. Kita akan nantikan. Alright, kita jumpa lagi. 4 huruf, 1 perkataan. Yeet. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.